Skuad Saidina Umar Zakat Selangor turun dengan kerjasama daripada PAWE Jaras, iaitu Persatuan Aktiviti Warga Emas PAI Jaras, kerana kita terima aduan satu keluarga yang tidak menerima bantuan. Namun bila kita datang ke rumah, kita buat semakan dan disahkan mereka ni adalah penerima bantuan di bawah asnaf fakir kami. Cumanya mereka tidak mengemas kini bagi pembaharuan bantuan dan juga profil bagi tahun 2026 kerana kekangan dari sudut pengetahuan penggunaan aplikasi handphone dan sebagainya, serta dari sudut dokumentasi lah, kerana kakaknya merupakan ketua keluarga penerima dan adiknya serta anak saudara ada masalah dari sudut status perkahwinan yang tergantung bertahun-tahun tidak diselesaikan, tidak ada kudrat untuk mereka ke mahkamah dan sebagainya. Namun kita telah daftarkan mereka ini penerima bantuan kita tahun lepas, tahun 2025. Jadi tahun 2026 kita dengan kerjasama pihak PAWE, PAI Jaras dan juga pengurusan kampung lah, JKK di PAI Jaras ini, untuk bersama-sama kami Zakat Selangor untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Dan hari ini kita selesailah untuk kita teruskan bantuan kepada mereka, dan kita nak paling penting sekali untuk kita berikan mereka kelangsungan bantuan untuk mereka meneruskan kehidupan. Puan Suryati, ketua keluarga penerima bantuan, dan juga ni adiknya Puan Diana, dia mengidap sakit Marfan Syndrome, di mana dia sukar untuk berjalan kerana kakinya bengkok tulang dia mengecut. Cumanya nak buat follow up rawatan semua agak sukar kerana tidak ada orang untuk menghantarnya ke klinik dan sebagainya. Itu pun kita akan fikirkan macam mana kita akan minta jasa baik daripada pihak PAWE dengan kebajikan masyarakat bagaimana untuk kita bantu keluarga ni. Termasuklah anak saudaranya. Sherin tak pernah bersekolah, mungkin masalah pengurusan di peringkat bapanya lama tinggalkan anak, seorang anak perempuan tidak pernah bersekolah sampai sekarang usia 14 tahun. Jadi pun kita akan fikirkan bagaimana mungkin di luar sana ada tuan-tuan perempuan yang boleh bantu kami bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah mereka ini dari sudut persekolahan, perubatan dan juga kelangsungan hidup yang lain. Saya mewakili PAWE PAI Jaras, InsyaAllah akan membantulah daripada segi dokumentasi dia. Bantuan kita akan panjangkan kepada zakat dan JKM, insyaAllah. Kepada anda di luar sana, teruskan berzakat di Lembaga Zakat Selangor. Kami Skuad Saidina Umar sentiasa berkolaborasi dengan seluruh masyarakat di peringkat bawahan, atasan maupun mana sekalipun, kerana yang paling penting adalah untuk kita menyampaikan bantuan kepada mereka yang berhak. Terima kasih. Kami Zakat Selangor.